Salut mes amis, comment ça va? Salut mes amis, comment ça va? Bonjour, bonjour. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Vous allez bien? Comment allez-vous tout le monde? Okey, baiklah. Tanpa melengah-lengahkan masa. Okey, masih ingat tak lagi apa yang bila Umi kata, comment allez-vous? Maksud comment allez-vous apa? Oh, susahnya Umi. Okey, tak apa. Kalau dah kata susah, kita tanya ça va? Ça va? Okey, ingat ada salah satu dalam kelas Umija sebelum ni, Umija kata dalam bahasa Perancis dia ada intonasi. Jadi kalau adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan yang dah lupa tu kena pergi balik semula, tengok balik. Intonasi juga boleh bermaksud kita bertanya soalan. Ça va? Ça va bien, ça va comme ci comme ça. Okey? Alright. Baiklah. Okey, kalau tengok kepada slide Umija hari ni, apa yang kita akan belajar? Kita akan belajar les noms. Apa pula tu Umija? Les noms. Les noms tu nanti Umija akan terangkan. Baik, daripada slide ni, ada orang tanya Umija, kenapa Umija tulis dalam bulan tu dalam bahasa Perancis. Sebab Umija katakan Umija dah mula memperkenalkan bulan-bulan dalam bahasa Perancis. Sekarang kita bulan Julai. Julai adalah juillet. Okey, semua dah tengok? Semua dah ada kertas dan ada pensel? Jadi bolehlah mula menulis bulan ni adalah bulan juillet. Hari ni kita dah belajarkan number kan dari nombor 1 hingga nombor 20. Jadi hari ni bila kita tengok, oh hari ni 7 hari bulan. 7 hari bulan adalah 7 juillet. 7 juillet 2026. Kita tak belajar lagi tapi kita boleh kata 2026. 2026 tahun 2026. Baik. Okey. Siapa yang baru masuk? Umi ucap Assalamualaikum dan mari kita teruskan. Kita akan belajar tentang les noms. Les noms propres et les noms communs. Les noms tu adalah kata nama. Okey, kata nama. Adakah kata nama dalam bahasa Perancis berbeza dengan bahasa Melayu? Kita akan tengok. Okey, tengok pelan-pelan sedikit demi sedikit dan nanti tuan-tuan dan puan-puan adik-adik akan tahu. Oh, susahnya bahasa Perancis, kena ingat banyak benda. Tak apa, bila kita belajar, nanti Umija akan selalu pesankan masa kita buat les articles yang lepas, masa dia artikel yang lepas, kita kena, bila kita cuba nak mengingat sesuatu benda, ingat dengan, hafal dengan artikel dia supaya nanti kita boleh tahu sama ada gender ni masculine atau feminine. Cuba tengok episod yang selepas sebelum ni adalah gender, tentang genre, les masculins et le féminin. Okey, les masculins, les féminins. Dari situ dia dah terangkan bagaimana nak kenal les féminins, bagaimana nak mengenal masculin. Yang tu kita dah belajar dan kita akan teruskan dengan les noms propres et les noms communs. Les noms propres tu, apa les noms propres? Apa les noms communs? Nanti kita akan cerita sekejap lagi. Baik. Objektif untuk pembelajaran kita pada minggu ke-10. Dah minggu ke-10 dah. Okey, dah minggu 10 patutnya dah mula boleh sikit-sikit faham sikit-sikit atau tak faham langsung nanti komen dekat bawah. Okey? Baik, objektif pada hari ini, pada malam ini, kita nak mengenal pasti kata nama am dan khas dalam bahasa Perancis. Apa kata nama am? Apa kata nama khas? Ada wujud kan dalam bahasa Melayu? Adakah strukturnya berbeza? So kita nak kenal pasti dulu. Kita kena tengok juga. Okey. Oh, ini kata nama am, ini kata nama khas. Tapi kita tak go deeper lagi. Kita tak pergi dalam lagi. Kemudian kita membezakan kata nama am, kata nama khas. Ingat hari tu Umija ajar masculine, feminine. Oh, tadi kita dah mengenal pasti. Oh, ini kata nama. Kemudian kita nak tengok, oh ini kata nama am ke khas? Okey, kemudian kita nak pergi ke mengkelaskan. Kita kelaskan dia. Kategorikan dia. Oh ini kata nama am, letak sini. Ini kata nama khas, letak sebelah sini. Supaya nanti adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan tahu
Macam mana berbezanya? Sekejap lagi Umi akan tunjuk. Ada beza. Tadi kalau siapa-siapa tengok di permulaan slide Umi dah boleh dapat tengok. Umi kenapa Julai tu juillet ditulis dengan huruf kecil? Nanti Umi cerita. Okey, yang keempat, kita nak tentukan penggunaan kata nama am dengan khas ni dalam bahasa Perancis. Nak guna macam mana? Nak tulis macam mana? Boleh? Alright. Okey, kita pergi kepada perkara yang pertama. Okey. Qu'est-ce qu'un nom? Qu'est-ce qu'un nom? Apa tu kata nama? Kata nama ni, dia boleh merujuk kepada orang. Boleh merujuk kepada animal. Person tu orang, manusia. Animal. Animal, un lieu ou une chose. Tengok ni. Hari ni semua orang bercakap tentang sukan. Sebab ada bola. Okey. Tapi Umi tak ambil bola hari ni. Tak ada orang nak sepak bola. Hari ni kita ambil orang. Okey. Orang menaiki basikal. Orang. Okay? Orang. Kata nama am. Basikal. Kata nama am. Kucing. Kata nama am. Papan kenyataan. Kata nama am. Jalan raya. Kata nama am. Boleh tak wujud kata nama khas di sini? Boleh? Contoh. Bila ada papan tanda, dia letak nama tempat, jadi kata nama khas. Orang yang mengayuh ni, kita namakan Ali. Kata nama khas. Kucing. Okey? Kucing. Kalau kucing, biasa saja kan kata nama umum. Kalau kata nama am. Kalau kucing ni kita namakan Mochi. Ya. Jadi kata nama khas. Itu dalam bahasa Melayu. Okey? Dalam bahasa Perancis, macam mana? Sebab kita tak tahu gender kan? Okey, baiklah. Tapi dalam bahasa Perancis, ini semua elemen ni adalah kata nama. Cuma kita nak tengok dia dalam kategori kata nama am atau khas. Betul? Baiklah. Okey. Macam tadi Umi kata, mari, chat, Paris, livre, aller, voiture, école et stylo. Semua ni adalah elemen benda atau tempat atau kenderaan atau jenis barang. Okey? Semua ni elemen ni akan dikategorikan kepada kategori kata nama am dan kata nama khas. Jadi kita tengok bagaimana ia dikategorikan. Baik. Dia ada dua jenis kategori yang tadi Umi kata ada kategori kata nama am dan kata nama khas. Dalam semua bahasa, ya. Dalam bahasa Perancis tadi Umi kata macam bagi menimbulkan keraguan. Adakah dalam bahasa Perancis sama dengan bahasa Melayu? Ya, sama. Dalam bahasa Perancis ada kata nama am, ada kata nama khas. Cuma nanti dia akan berbeza bila kita sambung dengan artikel. Tapi itu adalah minggu depan nanti kita akan sambung nanti. Baik? Alright. Kita ambil dulu kata nama am. Kata nama am merujuk kepada person. Une personne. Dia boleh merujuk kepada une personne. Orang. Lelaki. Perempuan. Okey? Kategori. Kanak-kanak. Kanak-kanak lelaki. Kanak-kanak perempuan. Bayi perempuan. Bayi lelaki. Itu dalam kategori orang. Animal. Okey? Binatang. Binatang bila kita sebut un kangaroo. Kangaroo tu apa? Kangaroo. Okey? Un chat. Tak ada nama kangaroo ke chat ke, chat tu kucing. Tak ada nama. So dalam kategori animal. Animal tu binatang. Okey? Animal. Okey? Tadi person. Okey, une chose. Une chose tu barang, benda. Benda. Okey, benda atau barang. Un lieu. Un lieu tu tempat. Okey, merujuk kepada tempat. Contoh, jalan raya. Jalan raya. Lagi? Hospital. Pejabat pos. Jadi kita kata secara general, kita tak tahu pun pejabat pos mana, supermarket mana, pasar mana, pasar pagi ke, pasar tengah hari ke, pasar
Tak tahu. Secara general, secara umum. Ataupun yang melibatkan elemen yang bersifat umum saja. Tak tahu apa. Semua bersifat umum. Tak ada dalam kategori barang, tak ada dalam kategori orang, tak ada dalam kategori tempat ataupun benda. Lain-lain. Okey? Sebab semua bila kita membuat satu perkataan, dalam struktur ayat, dia mesti ada perkataan kata nama. Kata nama mesti ada. Okey? Contoh. Makanan. General. Kuih-muih. General. Betul tak? Okey. Jadi Umi Ija tak spesifik kalau tidak penuh nanti. Jadi Umi Ija biarkan adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan untuk berfikir sekejap. Sebab sama je konsep dia. Okey? Contoh. Un garçon. Garçon. Ini contoh kata nama orang. Okey? Garçon. Garçon tu adalah budak lelaki. Un homme. Homme tu adalah orang lelaki. Orang lelaki dewasa. Homme, garçon. Garçon, homme. Okey? Femme. Femme adalah perempuan. Okey? Femme adalah perempuan atau wanita. Kalau anak-anak perempuan kecil, anak perempuan, okey? Anak perempuan adalah fille. Fille. Fille adalah anak perempuan ataupun gadis. Okey? Alright. So dalam kategori orang. Boleh letak ayah, mak, semua dalam kategori yang bernafas, yang berjalan dan semua tu yang kita namakan manusia dalam kategori ini. Okey? Jangan sebut nama dia lagi. Kalau dalam sebut nama, dia akan dalam satu kategori yang lain. Boleh? Ini adalah secara general saja, umum saja. Okey? Boleh? Alright. Kita pergi kepada haiwan. Dalam kategori haiwan. Semua haiwan. Tak kisahlah ular ke, apa ke, ataupun singa ke, burung kakak tua ke, burung ke, ataupun cacing ke, ataupun arnab ke. Semua dalam kategori haiwan itu adalah kata nama am. Standard kata nama umum. Okey? Jangan tiba-tiba tulis. Okey, nanti tulisan sekejap lagi. Oh, tak boleh cakap lagi. Okey? Alright. Contoh sini. Asha. Syah. Syasha kan? Tapi jangan sebut nama Syasha tu saiki kata Ansha. Kucing tak. Asha sebab Umi nak sebut yang permulaan sh tu. Okey? Asha. Syah adalah kucing. Asya. Okey, Syah. Syah. Tambahkan sikit nazal sikit di belakang jadi Syah. Syah adalah anjing. Okey? Ansha, Asya. Okey? Apa lagi? Poisson. Poisson adalah ikan. Lagi? Lagi adalah ara. Ara tu apa dia? Ra tu adalah tikus. Lagi? Azwazu. Azwazu adalah burung. Semua tu kita pernah belajar kan sebelum ni? Okey. Baik. Tempat. Macam tadi Umi kata hospital. Hospital. Ingat H tak berbunyi ya. Hospital. 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 Balai bomba. Pompier. Okey. Garage. Garage. Garage tu adalah bengkel kereta. Bengkel workshop lah. Okey. Tak kisahlah bengkel kereta ke, basikal ke. Nama dia garage. Yang memperbaiki kenderaan kita, nama tempatnya adalah garage. Okey. Boleh? Bukan garage. Dalam bahasa Inggeris kan dia ada ni kan, ada ambiguity sikit. Tapi dalam bahasa Perancis, garage tu adalah tempat memperbaiki transport. Okey? Garage. Okey. Shows. Sini paling senang. Ingat showbiz? Yang ni adalah shows. Shows adalah benda. Benda. Kartab. Kartab adalah beg sekolah. Sak adalah beg. Kartab adalah beg sekolah. Kalau sakado, kalau knapsack tu adalah sakado. Ingat? Pernah tengok? Tengok balik yang Bija pernah ajar sebelum ni. Voiture. Voiture tu kenderaan, iaitu kereta. Kereta. Okey? Kereta. Jadi kartab, voiture. Okey? Boleh? Alright. Baik. Sekarang kita pergi ke kategori yang satu lagi. Sebab saya confuse.
Alah Umi Je ni ada orang juga. Ya, mengkategorikan orang. Une personne. Lain dah. Une ville. Un pays. Une ville adalah bandar. Un pays adalah negara. Une entreprise. Entreprise. Entreprise, bukan enterprise ya. Entreprise. Entreprise. Entreprise, institusi ataupun syarikat. Ataupun un lieu spesifik. Tadi kita belajar lieu tu apa? Tempat. Spesifik tertentu. Dah ditentukan. Contoh, sekejap lagi kita tunjuk. Mija tunjuk. Kalau Mija cakap kan saya tak tengok sini. Okay, alright. Baik. Marie. Marie. Nama orang. Ali. Paris. Paris nama tempat. La Seine. Sungai. Sungai Seine. Malaisie. Malaisie negara Malaysia. Nama negara. L'Hôpital Saint-Denis. L'Hôpital Saint-Denis. Hospital Saint-Denis. Okay? Alright. Nama hospital. Boulevard Osman. Bukan Osman tu. Boulevard Osman. Sebab H tak bunyi. Jadi Boulevard Osman. Okay, Boulevard Osman tu adalah jalan. Nama jalan. Jalan yang lebih besar nama Boulevard. Monoprix. Monoprix adalah tempat kita shopping. Shopping membeli-belah makanan. Contoh di Malaysia kita ada Giant, ada Carrefour. Di Perancis ada kedai nama Monoprix. Okay? Boleh? Okay, maksud dia apa? Kata nama khas adalah kata nama yang kita ada bagi nama khas kepada manusia, kepada jalan, kepada negara dan sebagainya. Yang Umi Je dah kategorikan kepada sini. Boleh? Kalau kata jalan raya saja umum. Kalau kata Boulevard Osman ataupun Jalan Tunku Abdul Rahman, jadi maksud dia jalan tu dah ada nama. Bila nama dia dalam kategori kata nama khas. Okey? Boleh? Jadi dalam bahasa Melayu kata nama khas ditulis dalam huruf besar. Okey? Umi Je continue lagi sebelum kita tengok balik. Okey, Renault. Kenapa Umi Je continue? Sebab yang ni kebanyakannya Umi Je masukkan nama-nama dalam bahasa Perancis supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar dan boleh tengok macam mana tulisannya. Okey? Renault. Renault. Renault tu dekat Malaysia ada. Jangan kata tak ada. Kereta Renault. Okey? Tak tahulah di mana Malaysia kalau dia sebut macam mana, tapi mungkin dekat Malaysia disebut Renault kot. Okey? Tak, Umi Je tak tahu, tak pernah dengar. Umi Je selalu sebut nama je kereta ni nampak je. Umi Je kata terus, Umi Je kata Renault. L tak bunyi, T tak bunyi. Okey? Renault. Yang ni? Ni macam-macam orang sebut. Sebutan dia adalah Peugeot. Peugeot. Okey? Peugeot. Dia tak tahu macam mana orang sebut dekat Malaysia. Mungkin dia sebut Peugeot ke apa dan sebagainya. Tapi sebutan dalam bahasa Perancis adalah Peugeot. Dua-dua kereta ni adalah kereta Perancis. Bukan nak buat promosi. Okey. Université. T apostrophe. Okey. Université Malaya. Nampak tak sebutan meja? Meja dapkan dalam sebutan bahasa Perancis. Université Malaya. Okay, Universiti Malaya. Le Chamonix. Kalau siapa-siapa yang suka ski dia tahu tempat ni nama Le Chamonix. Satu pegunungan dekat Alps. Okay, Le Chamonix. Okay, Thailand. Thailand tu nama negara. Negara Thai. Okay, negara Thailand. Okay, Thailand. Okay. L'Hôpital Sultanah Bahia. Tadi Umi Je tunjuk guna L'Hôpital Saint-Denis. L'Hôpital Sultanah Bahia. Okay. Alright. Sekejap lagi Umi Je datang ke sini. Okay. Université Paris 3. Université Paris 3. Paris 3. Boleh sebut Université Paris 3. Tapi sebab kita dalam bahasa Perancis, kita sebut dalam ala Perancis. Université Paris 3. Okay. Lagi satu. Ini macam-macam orang sebut juga. Carrefour lah, apalah kan semua kan. Okey, dua perkataan yang boleh adik-adik nanti dan tuan-tuan boleh betulkan adalah sebutan adalah Carrefour. Carrefour, bukan Carrefour. Carrefour, Peugeot, Renault. Okey? Carrefour,
Peugeot, Renault. Dah 3 perkataan yang boleh disebut dalam bertepat dah selepas ni. Okey? Boleh? Alright. Baik. Kebiasaannya ditulis dalam huruf besar di awal. Di awal namanya, nama khas tu. Kalau contoh tadi kita pergi kepada ini. L'Hôpital Sultanah Bahyah. Nampak? Kalau dalam bahasa Melayu, hospital ditulis huruf besar. Hospital Sultanah Bahyah. Tapi dalam bahasa Perancis, sebab L dah huruf besar, di depannya L huruf besar, H huruf kecil. Okey? Nama orang, nama khas orang ditulis dengan dalam huruf besar. Okey? Contoh lagi. Okey, kita nak pergi ke... Okey. Nak pergi ke sini. Contoh Mija nak pergi ke depan balik Sorry, kita pergi ke depan sikit. Okey. Nampak tak? 7 juillet. Tulisan dia huruf kecil. Bulan ditulis huruf kecil. Okey, tak sama kan dengan bahasa Melayu? Boleh? Alright. Okey. Kita pergi balik. Okey. Baik. Mija dah buat klasifikasi. Yang sini untuk kata nama am, sini adalah kata nama khas. Profesor. Okey, profesor adalah guru pensyarah ataupun guru sekolah menengah atas. Profesor Marie. Ville, nama tempat, nama bandar, Paris. École, Ministère de l'Éducation. Okey, Ministère de l'Éducation adalah Kementerian Pelajaran. Okey, Ministère de l'Éducation. Okey, nampak? De l'Éducation ni adalah artikel. Jadi artikel ditulis huruf kecil. Okey? Artikel ditulis huruf kecil. Boleh? Voiture, Toyota. Pays, la France. Okey? Boleh? Okey, nampak? Bila dia ada nama khas, dia tergolong dalam kata nama prop. Kalau kata dalam kategori general, umum, dia adalah dalam kategori kata nama umum. Okey? Sama saja, cuma mungkin penulisan dia adalah berbeza. Okey? Dan dia juga bergantung kepada gender dia. Masculine, feminine, ingat bila gender, kata nama ni akan mempengaruhi adjektif yang kita akan belajar kemudian. Sebab tu Mija sebut daripada awal kita belajar mengenal sama ada ini feminin atau masculine. Kemudian Mija masukkan lagi kepada kategori kata nama am, kata nama khas. Kemudian nanti kita akan belajar apa? Kita akan belajar adjektif. Nanti artikel dan adjektif dalam masa minggu depan dan sebagainya. Okey, sekarang ni à vous de faire. Okey. Di sini adalah situasi di kedai, di supermarket. Okey. Kalau kita tengok daripada sini, kita nampak seorang perempuan, seorang lelaki dan seorang kanak-kanak. Di sini kita boleh cari nama commune, une personne, un lieu dengan une chose. Cuba, Mija bagi masa 1 minit, cuba tengok. Agak-agak apa perkataan yang boleh kita keluarkan. Tulis dalam bahasa Melayu pun boleh. Nanti kita semak sama-sama. Okey? Baik. Alright. Une personne. Une personne kita boleh ambil mère. Une mère. Mère tu adalah ibu. Une mère. Un père. Un père. Bapa. Okey? Atau ayah. Une fille. Anak perempuan. Jadi keluarga c'est la famille. Okey? La famille. La famille itu adalah keluarga. Jadi kalau la famille saja dalam huruf kecil dan itu adalah kategori keluarga. Kalau Mija kata la famille Dupont atau la famille Abdul Aziz. Ingat yang tu kata nama khas. Jadi keluarga Abdul Aziz, keluarga Dupont. Okey? Alright. Jadi bila kita kata ini secara general, jadi ini adalah dalam kategori kata nama umum. Okey. Une mère, un père, une fille. Un lieu. Un lieu tempat. Couloir. Couloir tu adalah laluan. Betul tak? Laluan. Okey. Okey. Ataupun un supermarché. Di supermarket. Okey? Di supermarket.
Une chose yang Umija boleh nampak di sini adalah chariot. Chariot tu adalah troli. Chariot. Okay? Apa yang ada dalam ni? Legume. Nampak tak? Ini ananas. Ini adalah salad. Semua adalah legume et les fruits. Okay? Ataupun dekat belakang ni ada une boîte de sucre. Adalah gula. Satu bekas gula. Okay? Alright. Trouver les noms propres. Sekarang ni, cuba tengok. Kita dah tahu kan, les noms propres adalah nama khas. Daripada gambar ni, boleh tak kita reka kata nama khas? Boleh? Kita cuba. Une personne. Tadi kita kata mère. Mère ibu. Mère, nama dia Marie. Marie. Okey. Ayah dia, père. Georges. Dia sebut dalam, kalau sini orang kita kan mesti kata George kan? Tapi dalam sebutan Inggeris adalah Georges. Okey? Dalam Perancis. Okey? Lily. Anak perempuan dia nama Lily. Okey? Alright. Un lieu. Nama tempat. Okey? Tempat. Tempat ni adik-adik bolehlah bubuh macam-macam tempat. Umija bubuh nama Perancis. Tempat di Perancis. Galerie Lafayette. Okey? Galerie Lafayette. Okey? Ataupun Monoprix Saint-Lazare. Nama tempat kedai tu nama Monoprix Saint-Lazare. Okey? Okey. Une chose. Une chose Umija tak boleh nak bagi banyak sebab nanti kalau Umija sebut, nanti pandai pula Umija sebut. Kita boleh letak nama pakaian. Zara. Ataupun H&M. Kita boleh letak. Okey? Okey, nama pakaian dia. Dia pakai une mère porte une chemise Zara. Okey? Mak memakai baju chemise berjenama Zara. Zara huruf besar. Okey? Alright. Ataupun boleh kata kenderaan. Ayah membawa kenderaan Peugeot. La père conduit un Peugeot ataupun un Toyota. Une voiture chinoise. Contoh. Kan? Kita boleh kata macam tu. So kena ada bila kita nampak satu gambar ni, kita boleh masukkan banyak benda, terutama kita boleh letak nama-nama yang kita boleh reka sendiri. Boleh? Okey, itu saja untuk hari ini. Nampak senang, nampak mudah, tetapi akan ada kesannya kepada pembentukan ayat bila kita tak tahu sama ada ini kata nama am ataupun kata nama khas. Boleh? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik terutamanya kena tahu yang ni bezakan. Bezakan siap-siap. Okey, yang ni dalam bahasa Melayu ini kata nama am atau tidak. Okey? Kadang-kadang sungai. Sungai Kelang. Sungai S ditulis huruf kecil. Okey? Jadi macam mana kalau adik-adik tak pandai untuk bahasa Melayu, nak belajar bahasa Perancis. Jadi kena faham siap-siap elemen-elemen yang penting dalam bahasa Melayu sama dengan bahasa Perancis. Faham elemen kata nama am, faham nama khas, insya-Allah. Okey? Alright. Okey, untuk bulan ni, Umija lupa nak buat promosi. Kita ada bengkel Jom Berbahasa, bukan bengkel, program. Jom Berbahasa Mandarin dan Jom Berbahasa Jepun. Jom Bahasa Jepun. Jom Bahasa Jepun dan Jom Berbahasa Mandarin. Kalau adik-adik tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk mengikuti kelas bahasa Jepun dan kelas bahasa Mandarin, kita tawarkan kali ini untuk 12 jam. Okey? 12 jam setiap hari Sabtu pagi hingga tengah hari. 3 jam setiap sesi selama 4 kali. Jadi kalau adik-adik ataupun tuan-tuan yang berminat, sebab kita punya tenaga pengajar macam ni. Okey. Mungkin bukan macam Umija tapi mungkin dia lebih baik lagi. Mereka orang lebih bagus lagi, lebih profesional, lebih best lagi. Dan sampai tak boleh tidur lah sebab apa, ada saja kerja-kerja yang akan diberi. Jadi adik-adik akan motivate untuk belajar bahasa Mandarin dan bahasa Jepun. The best yang kita bawakan untuk program kita. Jadi adik-adik, tempat masih ada lagi. Tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk, boleh daftar. Pergi ke laman ITBM www.itbm.com.my ataupun kalau lupa Umija, tak apa. Tak ada masalah. Kalau lupa, pergi saja ke dalam Google, tanya Google, cik Google,
Apa alamat ITBM? Okey, pergi saja. So, dia akan bagi, dia keluar. Nama ITBM terletak di Wangsa Maju ya, dak. Okey, ada nombor telefon di situ. Telefon minta bercakap dengan Akademi Bahasa dan Terjemahan. Boleh bercakap dengan pegawai di bahagian bahasa asing. Boleh cakap dengan Encik Salam, boleh bercakap dengan Puan Cik Batrisha ataupun dengan Umijah. Boleh? Okey, Umijah bagi nombor telefon 034145194119361926. Boleh? Okey, kalau ada apa-apa masalah, tak ada masalah. Letak saja dekat komen, nanti kita akan bantu untuk menyelesaikan masalah. Siapa-siapa yang berminat boleh mengikuti program di ITBM, program bahasa asing atau terjemahan di ITBM. Okey, itu saja. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt. Courage. Allez, au revoir. Comme si, comme ça, salut mes amis, comment ça va? Bonjour, salut, salut, bonjour, bonjour, salut, salut, bonjour.